saya nak bawa korang explore satu tempat yang mungkin tak ramai orang tahu di Bintulu. Tempat ini nampak macam biasa dari luar, tapi bila sampai, pemandangan dia memang lain. Jadi, jom kita tengok apa yang ada di Pantai Batu Gajah yang terletak di Semelaju. Okey, hari ni saya nak buat vlog jalan-jalan di area Bintulu ni. Kita ada satu tempat yang menarik, iaitu Batu Gajah. Nama tempat tu dia Batu Gajah. Tempat ni dia tersembunyi, jadi saya pun tak pernah pergi sini, dan saya pun nak tengok sendiri. Dan saya nak bawa awak pergi sana, tunjuk jalan dia macam mana. Kita nak akses ke tempat tu. Dia pantai ni sebenarnya. Pantai ni dia batu tu dia bentuk gajah. Tapi dalam internet cakap dia pantai batu kura-kura, bukan. Tapi kebanyakan orang panggil dia pantai Batu Gajah. Nak cuba dari segi parking dia macam mana, masuk ke tepi pantai tu nanti tu pun nak tahu dia macam mana juga. Jalan dia kalau dari Bintulu, start dari Sungai Pelan, akan limpas area apa nama tu, Wisma Seberkas, and then pergi Jalan Semelaju sini. Melalui Jalan Seberkas, bukan Wisma. Wisma itu dekat Kucing. Dia melalui Jalan Seberkas. Okey. Sekarang sudah berada dekat antara bulatan pergi Bakun dan Kemiri. Kalau nak pergi sana, dia terus ke direct pergi ke Jalan Miri lah, jangan keluar ke Jalan Bakun. Sebab kalau pergi masuk Bakun, kita akan keluar highway area Bakun dan terus pergi ke Bakun sana lah. So kalau nak pergi sini, dia jalan pergi Semelaju sini. Kalau ikut map, dalam 17 minit dari bulatan yang pertama tu lah, untuk sampai ke destinasi ni. Cuaca sekarang ni sangat panas terik. Walaupun sekarang ni dah pukul 5 petang ni, dia punya bahang memang terasa. Dan apa yang saya nampak ni, dia macam bukan terlalu panas, dia macam ada jerbu dah sekarang ni musim ni. Kereta agak banyak dalam pukul 5 macam ni, sebab orang yang kerja dari Semelaju ni mungkin dah balik lah. Banyak kereta pakai jalan ni. Sekarang kita dekat bulatan ni. Dari simpang sana tadi pergi bulatan ni tak berapa lama lah, 5 minit kot masuk. Lepas tu berhenti area sini. Kita berhenti area ni, naik ni nanti. Area ni naik. Okay, dah sampai. Tapi ni memang tak ada akses lah masuk. Kena naik ni. Yang tu bulat pergi sana saya tak tahu apa. Kita naik sini. Naik atas. Okay, saya tadi dari sana, parking saya dekat bawah. Ni kalau 4-wheel boleh naik ni. Ni jalannya. Jalan naik sini.
Ini ada jalan kereta ni. Tapi kalau kereta kecil memang tak dapat pergi sini. Semput. Ni kita dah masuk dalam berapa minit tak tahu, tak lama kot. Mata pancing. Dia orang jalan pergi sini. Nampak sangat tak fit sudah. Tadi ada sebuah kereta, mungkin ada orang juga dekat sini. Wah, besar oh pantai ni. Cantik doh. So yang dipanggil Batu Gajah tu sana dia. Tu, jomlah kita pergi tengok Batu Gajah dulu. Tapi pantai ni besar doh. Di pantai ni memang besar lah. Oh, ni kalau ada 4-wheel kah masuk, dapat masuk ni. Tapi sini boleh buat camping lah. Dari pagi camping, saya rasa boleh ni. Oh, kalau nak bawa family datang camping sini boleh. Tak ada masalah, tak ada bayar. Sebab dia, kita pun tak tahu area ni. Banyak orang tak tahu. Kalau air dah pasang mungkin dia sampai sini air. Tengok tu. Kalau dah pasang memang sampai sini. Dan kami dua saja yang pergi sini. Dan lagi orang lain. Masa akan datang ni pantai ni akan dibuat jadi pantai relaksi. Memang banyak orang datang tempat ni. Ni kalau air dah naik memang sampai sini lah jawapan. Tak boleh lama sebab dia akan pasang, air pasang nanti memang sampai ke tebing lah. So let's this one pantai. Ini yang viral tu. So sana macam nampak ada air. Okey, sekarang kami dua dah balik. Dah puas main tepi pantai, jadi kita dah kira dari tepi pantai sana tadi. Sekarang ni dah 1 minit dah berjalan. So saya akan update selama beberapa minit kita sampai ke kereta. So dah sampai tempat parking kereta. Dari sana pergi ke tepi jalan ni dalam 7 minit ke 10 minit lah. Ya. So ini jalan besar tadi. Kita orang parking dekat sana. So
Saya rasa kalau korang nak pergi dekat pantai ni, bagus pergi awal lah. Boleh jalan satu pantai itu sebab dia panjang, sangat panjang pantai. Jadi kena datang awal sikit, lepas tu tunggu sunset lah. Jalan dia macam ni lah, berbukit. Ni. Okey. Sana tu kalau nak pakai kereta pergi sana. Dia naik bukit lah. Lepas tu jalan tadi. So, setakat ni saja video hari ni. Jadi terima kasih kerana sudah menonton video sampai habis. Lepas tu jangan lupa like, comment, subscribe dan untuk map pantai ni nanti saya akan letak dekat description kalau korang nak pergi tengok sini. So, bye. Penat sudah.